Tetapi dengan harga, ada beberapa benda pada Suzuki Fronx ni yang aku nak highlightkan. Jom aku tunjukkan. Suzuki Fronx ini juga dipanggil sebagai Toyota Urban Cruiser Taiso di India dan juga Toyota Styler Cross di Afrika. Suzuki Fronx dibina di atas platform Suzuki Hardtech di mana ia berkongsi dengan Suzuki Swift. Pengalaman pemanduan aku boleh katakan cukup sedap, cukup tangkas dan cukup selesa. Walaupun Suzuki Fronx ni ialah sebuah mild hybrid, sebenarnya sistem ISG 12V ni bukanlah sistem baru dan dalam satu tangki penuh, korang boleh gerak lebih dari 700 km. Risau tak cukup ruang kargo untuk SUV kompak? Suzuki Fronx mempunyai ruang kargo sebesar 308 liter. Memang cukup dalam dan lebih-lebih lagi ada tayar spare full size. Pada pendapat aku, benda paling menarik dalam ruang dalaman ni ialah dia punya HUD display dia, di mana kalau korang tengok memang banyak info yang diberi, dan lebih-lebih lagi kalau korang tukar temperature, nampak ikon siap dia tunjuk lagi tu. Menarik. Sejujurnya, package yang ditawarkan oleh Suzuki Fronx ni kalau nak dibandingkan dengan pesaing-pesaing dia actually agak impresif. Tetapi dengan harga, korang rasa berbaloi tak?